Dengan satu setup je, aku boleh cover seminggu pergi balik kerja tau. Baru je balik kerja, tadi aku OT, pukul 2 ke kereta aku. Sekarang aku ada nampak satu setup. Setup ni agak potential untuk aku entry. Lagi aku explain kenapa aku entry setup ni dan kenapa setup ni dia potential. Ni pun dah barai ni, baru je balik kerja. Aku baru je sampai rumah. Aku tunjuk korang setup yang aku cakap potential untuk entry, dia dah masuk dalam zone aku. Kalau korang tengok dekat H1 ni, aku dah entry tadi before aku boleh balik. Price dah masuk dalam zone aku. So technically zone ni adalah zone sell. Sebab apa? Sebab ada resistance. Kalau korang tengok kat H1 sini, ni orang panggil resistance. Selagi price dia tak break resistance ni, potential untuk dia junam tu ada. Aku dah entry sell. Ni aku nak mandi dulu, barai weh. OT tadi bos aku suruh. Kita tunggu sekejap lagi bagi aku mandi dulu. Tengok lepas aku mandi, profit ke tak profit. Alright, aku baru je habis mandi, dah segar sikit. So aku nak tengok running profit berapa sekarang. Baru RM28. Uish, terus 500 jadi RM1,000 dalam masa tak sampai sejam pun. Alright, aku nak close all sekarang. Close all. Alhamdulillah. Dengan satu setup je, aku boleh cover seminggu pergi balik kerja tau. Yang kerja makan gaji tu kalau masa satu-satu, duit minyak, duit tol, maksudnya korang still miskin lah. Even kita ni B40, even aku pun B40, kita kena carilah alternatif macam mana kita nak buat duit. Kita kena bijak. Jangan jadi B40 yang bodoh, B40 yang malas. Mana-mana pekerja yang 9 to 5 atau pekerja-pekerja yang makan gaji yang nak aku bantu survive, tak fikir lagi duit minyak, tak payah fikir lagi duit tol. Tadi aku buat RM500 pergi RM1,000, tak sampai sejam pun. Aku dah boleh cover duit makan, duit minyak aku. Siapa yang nak aku bantu masuk dalam rumah biru aku, boleh tekan link kat bio. Korang tekan 3 titik kat atas, open in browser. Kat dalam tu ramai gila pekerja yang 9 to 5 yang aku dah tolong. Sehari RM20, sehari RM40. Jadilah B40 yang bijak, bukan jadi B40 yang bodoh.